Assalamualaikum, hai hampa semua. Selamat datang ke Hafifi Vlog hari ini. So, jadi aku akan share kepada hampa semua video-video yang menarik ketika perjalanan balik kampung ke Perlis. Okay, sekejap lagi kita nak tolak dah. Dah jarak dalam 400 lebih. So, kita nak balik kampung. Yeay, balik kampung Aras. Okay, let's go. Let's go. Okay. Dah 5 jam kami dalam perjalanan. Jadi dapat pula kami singgah ke kedai Mak Tisiah ni. Masakan kat sini semua adalah kampung. Banyak juga lah pilihan menu. Boleh try ni. Jadi selepas kami makan, kami teruskan perjalanan kami ke Perlis. Akhirnya dah sampai Perlis. Tinggal 10 minit lagi kita akan sampai rumah. Sampai dekat 11 jam lah. Oh, sampai Perlis. Dah sampai dah. Hey, jadi. Okay. Hai Aras. Hai. Hello, budak kecil. Family Day, iaitu sesi blind box keluarga bertemakan warna. So basically mana-mana family, mana-mana adik-adik yang akan dapat warna tu yang bukan warna yang diorang pilih. Duduk kita menjambut selera. Untuk sarapan pagi ni kami try rias corner. Tengok lauk-lauk dia menarik juga. Bila makan ni berdekatan dengan stesen kereta api Arau Perlis. Tiba-tiba nak ajak pergi naik kereta api pula dari Arau ke Padang Besar. Ni kira unplanned lah. Untuk pergi jalan-jalan ni lah bawa anak-anak. Okay. Terima kasih. Dah sampai dah. Kita ke Padang Besar. Okey. Untuk tiket ni dari Arau ke Padang Besar, kami beli tiket untuk dewasa RM6 dan kanak-kanak bawah 4 tahun percuma je. So boleh cubalah. Yeah. Suka Ara? Best. You want the best. Okeylah, setakat itu sahaja video kali ini. Harap apa enjoy tengok video kami ronda-ronda kat sini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi vlog lain. Bye. Jaga diri. Assalamualaikum.